Okey, hai, Assalamualaikum. Depan aku ni ada satu biji Smart Tag aku ni rosak. Hari tu aku dah repair, so dia jadi balik. So ni nak balik raya kan, so kena ada Smart Tag. Kalau pakai touch and go lambat sikit lah. Kalau beli RFID ke Smart Tag dia laju sikit. Okey, tu hari dah jadi macam ni. Aku dah clearkan pakai ni tau, electric contact cleaner ni. Aku dah spray dah elok. Lepas tu dia jadi balik. Ni gunaan dia untuk apa? Untuk korang cuci board korang. Kalau board korang dah lama terlalu kotor, ada habuk pun, kadang-kadang kontak tu tak dapat. So dia tak dapat nak baca lah, ambil bateri tu tak dapat nak masuk. So aku dah clearkan pakai ni. Kalau nak dapat ni, korang tekan kat produk aku letak Okay, ni dia, contact cleaner, supaya dia lebih efisien. Okay, jadi balik masalah ni. Jadi sekarang aku nak try buka dan repair. Kita tengok apa masalah dia, sama ada board ke, dia punya capacitor ke, dia punya komponen rosak kan. So korang kena buka first kali korang kena buka dia punya ni ada skru dua ni, satu, dua. Untuk bateri aku rasa tak ada masalah. Bateri ni aku baru tukar, bateri agak mahal. Sekejap aku nak buka sekejap. Okay, bateri energizer aku pakai memang mahal aku beli. Kita ambil tester, kita tengok. Kadang-kadang kan takut bateri tau. Kadang takut bateri ke masalah kan. So kita buka ni, kita tengok. Okay, sekarang kamera saya tak senang sikit. Kita first kali, kalau korang punya Smart Tag atau barang elektrik yang pakai bateri ni tak berfungsi, korang check bateri dulu lah. Korang perlu multimeter untuk check bateri dia. Tapi aku rasa bukan bateri ni, sebab bateri aku baru tukar. Negatif, positif. Hitam negatif, merah positif. Kita check bateri dia. Bateri baru ni, tak ada masalah ni, sebab bateri mahal. Nampak? Bateri ada 9 volt, ada 8.43 volt lagi. So jadi bukan masalah bateri. So aku suspect sama ada masalah board ataupun dia punya wiring ke apa ke, kita tengok lah. So korang perlu buka dia punya skru dulu. Kita cabut dulu bateri ni. Bateri RM16 aku beli ni, takkan dah rosak ni. Ada satu kat sini. Lepas tu korang perlukan ni lah, star punya star key. Nampak kan? Ni drill kalau nak beli ada kat produk juga. Korang buka dulu skru ni. Dan satu lagi skru kat bawah ni. Aku tercabut dah. So korang buka ni. Buka-buka aku dah nampak dah masalah dia. So inilah masalah dia. Power tak dapat sampai ke board. Jadi ada masalah wiring ni. So kegunaan dia ni, kalau korang punya board ni ada masalah kan, ataupun korang check tak ada komponen yang terbakar ke, wiring okey, korang ambil ni, korang spray je dekat dia punya connection kan. Spray. Okay. Lepas tu korang tunggu je dia kering. Nanti dia dah kering baru korang assemble balik lah. So untuk ni aku akan buat wiring balik lah. Wiring balik. Kita nak solder. Korang perlukan solder. Kejap aku nak sediakan solder. Okey, ni barang-barang yang korang akan gunakan untuk solder lah. Ni soldering iron. Ini dia punya paste untuk lekatkan, senang lekatkan dia punya iron ni. Lepas korang perlu suction ni untuk sedut lebihan lama solder iron ni. Dia ada dua cara, sama ada korang sedut ataupun korang tolak balik masuk. Tapi tengok kadang-kadang connection tu tak kena, korang kena sedut solder baru. Ni soldering ni bukan patri. Setengah orang panggil ni patri, bukan patri, ni adalah solder. Okey, kita taruh dulu tepi dulu, barang-barang ni tak guna lagi. Ada gas dah buka. Ni panas, jangan pegang. Kalau pegang masak tangan korang. Okey, first kali korang perlu buka dia punya ni. Ini menghubung ke depan ni. Kita korang perlu tarik dia macam ni. Dia ada klip. Nampak?
Kalau korang tak nak buka pun tak apa, korang just solder balik. Tapi kalau nak masuk sini bawah tak boleh, sebab aku tengok dia punya ni dia dah solder, korang kena buka. So cara yang paling mudah adalah korang solder je balik kat atas ni. Nampak ni kan, korang solder kat sini. Test soldering iron ni dah panas. Dia punya solder ni dah panas ke belum? Okay. Nak guna ni macam ni. Tekan ni. Korang kena bersihkan betul-betul, nampak. Lepas tu korang ambil wire ni, masuk sini. Ini korang kena potong dulu lah. Sekejap. Lepas tu masuk kat sini balik. Okey, setelah korang dah kemaskan, kita masukkan bateri. Kita test dulu adakah current tu ataupun bateri tu sampai dekat kepada board. Sekali kita perlukan multimeter lah. Dengan multimeter kita test. Tak kena. Okey. Maknanya bateri volt tu dah masuk kepada board. Kita test dulu Lepas tu kita ambil. Kita test dekat skrin dia. Okey, kita dah test. Dah okey, baru kita mula assemble balik Sama je balik. Cara pasang dia, korang macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang dia balik. Sekejap. Okey. Okey, sekarang aku nak pasang je korang tunggu sekejap. Kan panjang sangat pula video ni. Cuma dia kena hati-hati sikit lah. Masuk dia, jangan lupa ni, dia punya tepi ni. Sekejap aku pasang je
Okey, sekarang dah siap. Hari pun dah hujan. Aku tak dapat video ni bising. Ni aku nak gam ni tak siap lagi ni. Nanti aku sambung. Semoga bermanfaat. Kalau korang punya smart tag rosak, korang boleh beli dekat tag produk yang aku letak tu. Ada max tag. Sekarang tak pakai dah smart tag ni, dia pakai max tag. Ataupun korang boleh beli RFID lah. Ni model lama aku sayang tu, aku repair. Okey, tu je lah barang-barang nak beli tag produk yang aku letak. Okey, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.